Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak teruskan unboxing coki-coki lagi. Untuk video kali ni aku ada beli coki-coki dekat kedai Eco ataupun kedai RM2. So istimewanya kedai Eco ni aku tengok dia dah packkan dalam satu plastik, dan kalau beli dapat 6 batang coki-coki. Dia ada free satu kat luar ni. Okey, so jomlah kita tengok daripada berapa, 1 2 3 4 5 pack coki-coki kedai Eco ni. Kita tengok kad apa yang keluar kat dalam ni. Okey, so untuk maklumat korang, sekarang ni nak cari kad sokongan pasu board ataupun kad sokongan sinar board sekarang memang dah sangat-sangat susah. Kad retaka pun dah susah nak dapat dah untuk coki. Okey, so jomlah kita unboxing, kita tengok kad apa yang keluar dalam ni. Sebelum tu, yang baru jumpa aku punya channel, selamat datang, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi. So kat sini aku dah sediakan gunting untuk kita gunting, untuk kita keluarkan pack coki-coki tersebut. Okay, so kita keluarkan, dan ni free satu, kita simpan buat es krim coki-coki. Okay, aku buka dulu semua, nanti kita unpack kad apa yang dapat dalam pack coki-coki ni. Okay, so packet kedua, dan kat sini ada macam label lah. Ni Eco Shop Marketing. Dia dah packing dalam ni. So ni free satu, dan kita nak gunting pack Eco coki-coki yang ketiga. Okay, nah kita keluarkan. Ini satu free, dan yang keempat. Okay, so kita gunting. Okay, so kedua terakhir dah settle, dan pack terakhir. Okay, so mana gunting tadi? Okay, so kita gunting, dan kita keluarkan. Okay, so ni free. So total ada free 5 batang coki-coki daripada 5 pack Eco coki-coki ni lah. Kat sini ada 5. So jom kita keluarkan pack coki-cokinya. So kita koyak. So ni pack dia, dapat satu keping dia. So pack ke berapa ni, ketiga. So yang ni pun dapat sekeping. Okay, pack ketiga, yang tadi tu pack kedua. Okay, so next pack ketiga, dan pack keempat, dan seterusnya pack yang kelima. Okay, nice. So total ada 5 sampul hitam. 1 2 3 4. Sekejap. 1 2 3 4 5, ada 5. So jom kita tengok daripada 5 ni apa yang keluar. So aku susun dulu kat depan ni. Okay, nice. So, kita ambil gunting. Kita gunting lah kat sini. Okay, nice. Dan kita tengok kat apa yang keluar daripada Eco coki-coki ni ataupun kedai RM2. So kad pertama kita tengok kad apa, 1 2 3, kita dapat Quelly. Kad pertama kad Quelly, dan kita nak buka kad kedua. Sekarang nak dapat kad istimewa coki-coki pun dah susah dah. Kalau dulu senang, kita boleh rasa, tapi sekarang aku tengok kad biasa pun dah tebal. Okay, so kad kedua, 1 2 3 Kaizo. Dapat kat tire B ya, kat level B ya. So next, sampul ketiga. Kali ni aku nampak kat sokongan. Okay, 1 2 3 kat sokongan Ochobot. Dan yang keempat, ini kita keluarkan. Okay, so kat keempat, 1 2 3 data board kat sokongan. Dan yang terakhir kita tengok kad apa yang keluar. Okay, so yang terakhir ni dah kantai dah. Aku nampak kat Sai dan Shelda. Okay, so pack kelima kita dapat Sai dan Shelda. Okay, so inilah je hasil dia. Daripada 5 pack coki-coki Eco ataupun kedai RM2, kita dapat Quelly, Kaizo, Ochobot, Databot, dan Sai dan Shelda. So ini je. Okay, so korang yang tonton video aku, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video.